Jam 7 pagi sampai ke starting point Nuang Via Janda Baik bersama dengan grup GG. Jadi hari ni Pali akan lead kat depan. Kalau contohnya kat simpang ataupun dekat mana-mana tempat yang rasa was-was, stop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Jam 7.43 pagi baru sampai ke hujung jalan tar. Jam 7.48 memasuki kawasan hutan Simpan. Kena lagi 2-3 km balik awal. Nampak kau dah sudah keluar. Siapa nama abang lupa dah? Syarudin. Syarudin eh. Kata you kat mana, kat Gelok eh? Lepoh. Oh, Lepoh pun pergi. Gelok pergi ke Gelok? Gelok tak pergi. Oh, tak pergi. Oh, kat Lepoh jumpa dia. Lepoh tu. 8.4 minit pagi sampai CP1 Pintu Rimba. 15 minit pagi baru kita orang bergerak daripada Pintu Rimba masuk ke trek hutan. ABC. Ini Nuang Mangsun. Terus Oh, kena tunduk ni, bos. saya kena potong. Trek pokok buluh tapi taklah terlalu rendah. Kalau di Gunung Tok Nenek dulu paksa dia kena merangkak di bawah pokok buluh. CP2 air terjun. Kita melintas anak sungai kecil. Dua air dia. Bagi kat tengah. Lihat sekejap. Pergi tengok air terjun. Subhanallah. Bye. 9.18 paksa dia bergerak daripada CP2 nak pergi ke CP3. Jadi menuju ke CP3 memang pacak tanpa diskaun. Subhanallah. Sekarang dah nafas kerbau. Penat. Great. Jam 10.11 minit pagi sampai CP3. Subhanallah. Pacak gila. Okey, sampai puncak tadi ah. Tadi kat tepuk di sini. Okey, boleh patah balik, boleh patah balik. CP3 Permatang. Ada simpang tak tuan? Oh, ada simpang. Oh, terus je ikut je. Okey, masih. Pokok semua ada tangga. Okey, nanti masih. Jam 10.31 bergerak daripada CP3 ni. Alhamdulillah dia diskaun yang sangat melegakan. Track antara CP3 dan juga CP4. Subhanallah. Pak Saleh kena rehat sekejap. Ke CP4 Simpang Bukit Ripin. So rehat sekejap. Kilo setengah, 2 kilo. Jam 11.50 kita orang bergerak daripada CP4. Jangkaan 1 jam lagi untuk sampai ke Peak Gunung Nuang. Saya lagi di trek menuju ke puncak. Ni rasanya pacak yang tak akhir kot. Trek berbatu Dah nampak orang betul ke? Allahu Akbar. Okey. Ada satu tangga aluminium. Tangga boga dah. Okey, dah sampai. Jam 12.45 sampai ke puncak Gunung Nuang via Janda Baik. Hai.
Boleh lah. Sudah lembik. Boleh. Dah sampai. Kita tiap point dia. Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah. Nasib ni dekat bawah Oden hari ni. Kalau tidak, jangan abang Jiji dengan Adam pusing. Itu. Okey, sampai sudah. Tak boleh pusing tau. Puncak Gunung Nuang. Betul lah tu. Lagi. Itulah pasal mana. Nampaklah. Follower Pak Saleh, follower dan juga affiliate Afira dekat puncak Gunung Nuang Saya bangun jap. Mana? Ini Pak Saleh nak sementara dah jumpa ni kan nak hadiahkan je. Perkasam telur sotong. Masuk sekarang. Okey, terima kasih. Terbaik. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Afira, jumpa lagi. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Buka baju. Okey, sama. Saya ada. Sebab sana lawan cahaya. Tak ada kenapa. Kita memang banyak gila. Okey, setakat ini saja 1:35 minit petang, minit tengah hari Pak Saleh dah nak turun daripada puncak Gunung Nuang ni. So setakat ini saja untuk hari ini. Bye bye dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.